Berdasarkan kepada garis panduan IAEA Milestone Approach, pelbagai isu infrastruktur dalam negara perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemerolehan teknologi melibatkan tenaga nuklear dalam negara. Nuklear Malaysia dan Jabatan Tenaga Atom juga bertanggungjawab merangka pelan tindak balas kecemasan bagi menangani sebarang insiden yang melibatkan bahan radiatif dan nuklear. Ini termasuk latihan serta simulasi bagi memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi insiden nuklear bersama agensi berkaitan. Datuk Yang di-Pertua, sekiranya kerajaan memutuskan untuk menggunakan tenaga nuklear bagi tujuan penjanaan elektrik pada masa depan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi melalui Jabatan Tenaga Atom bertanggungjawab untuk memastikan pembangunan teknologi nuklear bagi tujuan tersebut dikendalikan dengan selamat dan mematuhi Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984, Akta 304. Pada masa ini, Kementerian sedang dalam proses meminda Akta 304 bagi memperkukuh infrastruktur perundangan berkaitan keselamatan, sekuriti dan kawal gunaan bahan dan kemudahan nuklear mengambil kira pembangunan teknologi nuklear bagi tujuan penjanaan elektrik selaras dengan standard keselamatan, sekuriti dan kawal gunaan yang dikeluarkan oleh IAEA serta amalan terbaik yang dilaksanakan oleh negara-negara anggota IAEA.